Weh korang. Weh betul-betul orang tidur. Good morning guys. Tapi apa macam main hidup ni sama weh. Tak boleh macam ni. Tak boleh macam main hidup. Cannot. Actually weh, minta anak apa tu? Jauh weh mata aku. Actually weh, minta nak buat video YouTube. Kalau suara mesti tak sedap. Tak sedap. Mesti tak sihat. Sakit dia tekan aku ni nak bercakap. Tapi macam lama sangat dah weh. Dah 3 hari still sama suara Min. So ni buat je lah. Aduh. Jadi kena pakai keju sikit supaya macam nak mampus. Nampak tak? Nampak tak weh? Aku ni pakai keju. Baru dapat hidup sikit. Nampak tak? No kan? Takkan tak nampak? Weh. Mana tak nampak? Okay. Aku nak pakai keju dekat senyum. Dia macam senyum diri sendiri. Okay kan? Okay lah. So sekarang pukul 2.44 tengah hari. Mi baru bangun. Actually pagi tadi Mi dah jaga. Tapi Mi suruh bangun kali kedua ni menjadi macam lapar sangat. So tak lagi tadi weh. So ni selemak. Tapi before tu intro dulu guys. Intro dulu. Hai, assalamualaikum guys. Selamat pagi, petang, siang dan juga malam. Sorry guys. So kalau Mi punya suara kuat, macam jadi dia. Kalau Mi punya suara kepis sikit, ya orang macam tu macam tak dengar. So Mi kena cakap tone biasa Mi. Tone biasa ni macam ni lah. So korang dah faham lah. Tapi sorry weh, dia tadi Mi kena ni. Mata aku ni kata ni kenapa weh. So, a day with Jasmine. Short video. Okay. So, Mi nak makan. So, Mi lapar. Pagi tadi Mi makan 2 roti canai saja. And I'm so hungry. Bangun-bangun lapar. Aku rasa ini nasi lemak. Bagus. Bersyukurnya walaupun tengah tak sihat, aku tak sekak sakit sikit, tapi Mi stay excited nak makan hari ni. So Mi suka. Sakit kan, Tuhan tarik nikmat makan kan weh. Memanglah rasa nikmat tu tertarik sedikit, tapi tak overall lah. Still ada semangat nak makan. Nampak makan tu mesti excited. Cuba kurang rasa lah. Tak weh, aku sesemua lah. Aduh, aku tak boleh lah macam ni. Sorry weh. Sorry doh, gentle cakap. Memang sakit tekak. So, tadi, okay kan, aduh, siapa punya makan? Tadi, pagi tadi kita orang makan. So, pagi tadi kami makan roti canai je. So, Mi suruh mak sungai tu sebelahkan orang punya telur kuning. So, Mi suka kata kuning dia. Kalau makan nasi lemak, Mi suka kata kuning. Kau faham tak? Telur kuning tinggal ni je weh. Nampak tak weh? Macam mana ni? Dia aku tak tahu mata aku sakit weh. Sekejap weh. Stop it. Get some help. Okay. So, jom kita tengok makanan. Dun. You know what? Nasi lemak dia sangat gemuk Sumpah gemuk nasi lemak dia. Kau nampak tak? Aduh, tak rajin nak naikkan di atas. Dia nasi lemak. Dia nasi lemak weh. Tapi dia punya kuah asin sambal dia asin. Sebab dia kasi makan sekejap weh. Temanlah aku ni makan. Actually minta tidur sebab dia tengah edit video. Gila edit video untuk post hari ni. So edit minta tidur. Aku macam yelah, batuk-batuk semua tu jadi macam penat sangat. So aku tertidur. And then tertidur terbangun. Terbangun ambil kejut Nita. Ikut kan pukul 1.30 hari bangun nak pergi apa tu, nak pergi Maiden, pergi beli barang apa. Banyak dia punya ni ikan bilis. Kejut. So kita bangun lah. Lepas tu cakap Acik gerak lah dengan Nita pergi beli barang dapur. I is cannot go. I is very hungry and I is very penat. Penat kan? Memang bukanlah penat weh. Tapi Alhamdulillah weh. Okay, Mi nak cerita juga weh. Actually, kau tahu tak, Mi demam. Yes, Mi demam. Tapi
Min tak tahu lah ni demam ke tidak, sebab semua package ada. Min ada batuk, Min ada sesama, Min sakit tekak, lepas tu kepala Min sakit. Tak ada sakit macam benda-benda macam benda-benda macam tu. Lepas tu badan Min sengal, badan sakit-sakit macam kena pijak. Kau faham tak? Tapi masalahnya semua tu ada, badan panas je tak ada. Kau faham? Macam Min macam demam ke apa mungkin badan tak panas pun. Macam tu lah. Yelah menggigil mesti lah menggigil, tapi badan tak panas. Itu memang aku ni memang cepat sejuk. Faham tak? So Min tak tahu Min demam ke tidak. Cumanya hari ni Alhamdulillah, semalam hari ni Alhamdulillah badan Min dah tak sakit sangat. Sakit lah juga, ada sikit-sikit. Boleh lah dalam 5% per 100 adalah sakit sikit. So cuma sekarang yang tak normalnya tekak aku lah. Dah macam suara jantan. Padahal suara aku ni sedap. Suara aku ni suara estetik. Kau tahu? Cari. Sekarang ni Min tengah asyikkan dia punya ikan bilis weh. Banyak pula ikan bilis dia, Ina. Sumpah banyak. Tahu tak nasi ni RM2 je weh. Nasi lemak ni RM2 je. Tapi nasi dia banyak. Boleh lah bagi aku banyak lah kalau untuk nasi lemak RM2. Lepas tu the best thing is, cari, dia punya telur seketul, sebiji. Sebiji telur. Gila kau. Aku bahagia hari ni. So kita akan video soal. Macam tu lah. Kau tahu tak, nak cerita juga, korang dengar adalah, korang tahu tak, Min orang yang actually Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Min ni sangat susah demam. Sangatlah jarang untuk demam guys. Sangat jarang, sangat bagus. Alhamdulillah. Kebaikan Min punya badan memang anti badai. Maksudnya Min punya badan anti, like macam kalau kena hujan pun, hari-hari kena hujan, hari-hari mandi hujan pun Min tak demam. Daripada zaman kerja lagi, daripada zaman budak kecil lagi. Mungkin sebab daripada kecil ayah ajar kita orang mandi hujan. Kalau hujan turun, ayah akan, anak-anak ayah cuma mandi hujan. Contoh orang macam keluar rumah mandi hujan. Sebab ayah dah didik ke daripada dulu mandi hujan. Cumanya bila ayah panggil kita orang mandi hujan, mama muka dia macam bombastic side eye, criminal offensive side eye. Dia akan barang sekejap. Sebab mama akan sediakan kita punya towel. Tapi seronok lah weh. Mungkin sebab ayah Min daripada kecil kot train kita orang untuk mandi hujan. So badan tu kebal dengan hujan. Bagus kan? Cumanya tahun ni biasa 2 kali kot Min demam. Satu waktu raya hari tu Min demam. Raya haji, raya puasa Min demam. Minta makan banyak, minta makan. Ayah kan kita orang kan buat lemang. Lemang tu Min makan satu ketul, satu ulas, satu kecil. Faham kan? Satu tu je weh. Lepas tu Min makan bihun maksud, mi maksud. Itu je weh. Tak semangat aku makan. Lepas tu kuih raya pun Min tak beri makan. Kalau tidak aku tu makan kuih raya tu dah macam kera. Sekarang ni kan, korang dengar tak suara Min? Aku tak tahulah korang dengar tidak, faham ke tidak. Sebab suara Min pun macam tak sedap. Tapi kan ada orang yang kalau kena hujan tu dia terus pening kepala, sakit kepala. Ada Min jumpa. Macam okey faham. Kita ni macam demam, sekali demam tu dah macam kera. Padahal Min dapat demam ni daripada acu. Kita tak macam mana daripada demam. Mungkin Tuhan nak kasih cash kot macam ni. Satu hari tu Aci demam. Bila Aci demam, dia orang kan lelaki. So bila dia demam tu dia macam beri sangat demam. Kau faham tak? Ia macam Aci tak larat. Panggil bini dia, ibu tolong ibu, aku tak larat sangat ni. Kau faham tak? Macam nama mampus. Aku tak boleh. Aku macam benda-benda macam tu aku tak boleh tengok je. Aku kena komen. Cakap olah Aci buriu lah macam tu. Sebab kalau maksu yang demam, dia siap boleh masak, dia siap boleh berkemas. Faham tak? Maksu perempuan, kau faham? And even aku rasa bukanlah aku lah kan, tapi bukanlah perempuan lah. Kalau demam tu dia mesti boleh jaga anak. Faham tak? Acu tu dia nak bangun nak pergi mandi pun dia macam tak boleh. Kau faham? Saya kena judge yang aku macam kalau alah demam sikit je pun gede je. Makan apa suap kau rasa? Aku emosi lah. Mesti tak akan judge. Aku cakap lah gede-gede je makan nak bersuap long kau tu macam tu. Sekali aku cakap tu pagi weh, tengah hari ada aku 12 macam tu. Sekali
Petang tu Mina rasa sesama. Asal aku sesama is not good, okay? So kalau sesama datang, yang lain akan datang. Faham tak weh? Sebab aku memang anti sesama. Saya kan sesama. Tapi sesama yang tadi yang sesama beria tau. Petang tu sesama, malam nak tidur tu badan aku sakit sangat. Sakit badan. Aku dah cakap okay, what is this? Tapi badan aku tak panas. So aku macam okay, ini bukan demam. Maksudnya tak kena pun. Macam tu lah. So esoknya satu badan sakit. Maksudnya rasa sema lah, sakit kepala lah, pening lah. Aku macam maksudnya betul lah kalau orang sakit tu kita tak boleh nak charge. Nanti kena kita balik. Tuhan bagi cash. Faham? So macam tu lah boleh kena demam. Tapi susah juga anak nak kena demam. Sedap weh. Sedap. Sedap sangat. Macam ni dia boleh buat sama macam ni weh. Sedap sangat ni. Pandainya dia masak. Lagi budak-budak balik dia nak pergi mandi pool. Terrajin lah nak bawa dia orang. Dia tersuruh racun ke raja. Weh, sedap lah. And kalau tak untuk tahun ni and lepas, I think Kayla Mi hilang suara. Sebab Mi keep coaching. And suara Mi kecil weh. So bila keep guna suara dia hilang sikit. And time tu dekat pakai sakit. So kiranya orang yang buat live host tu mesti lagi selalu hilang suara. Sebab selalu guna suara hari-hari. Aku pun guna suara hari-hari. Tapi not that banyak lah. Korang jagalah suara korang. Jagalah suara korang. Jagalah hati. Jagalah diri. Jagalah kesihatan. Jagalah everything. Jaga mata. Jaga tangan. Jaga hidung. Semua jaga, okay? Weh, sedap weh. This is so yummy. Sangat sedap. Suka sangat. Okay guys, Mi dah siap makan. Air teh. Actually teh ni tadi panas gila. Teh tadi panas sangat. Sekarang dia dah sangat sejuk. Jap, ambil batu. Minum air panas, minum betul-betul air panas. Nak minum air sejuk, minum betul-betul air sejuk. Sabar. Air batu. Air batu. Sedap weh. The voice, oh na voices, cause I believe, hurry up of the moment, na. Nobody gonna, baby, up, because the voices, na. Okay, semalam ni tidur tanpa membuang api betul kat muka. So sabar jap. Oh, I'm done hiding, no one shining like the butterfly. Oh, na. Tadi dah. I can't believe. Saya betul-betul kena cari editor untuk tolong. Mengganggu saya. Okay, so malam ni Mi akan buat another video. Mi akan post video dan Mi akan delete video. There's I can. Dah. Okay, so I'm done. Alright, so itu sahaja untuk video kali ini. Apa?
Mana mak ni? Sabar, sabar. Ni ayah. Dia ajak orang main. Ni ayah. Mengajar pula. Wow, Aki ada kawan. Okay. Engkau? Jom. Jom naik atas makan. Makan. Nak mandi pula, orang nak makan. So, settle menjaga budak-budak. Pegang, nak pegang. Dah jom.